Assalamualaikum. Kami dari Kedua ingin membentangkan poster bagi subjek Integriti dan Anti Rasuah NPU 2333 yang bertajuk Bersatu Banteras Rasuah. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Syahida Arisa binti Syahidin, nombor matrik CK2407290449. Nama saya Sayyidah Alisha binti Samsuanwa, nombor matrik CK2407290448. Nama saya Mirza Adina Kaila binti Muhammad, nombor matrik saya CK240528647. Nama saya Ainul Akika binti Rezaki. Nombor matrik saya ialah 2407290118. Nama saya Nurul Majunah binti Nasir, nombor matrik CK24372888. Nama saya Intan Nur Farisha binti Muhammad Nizam, nombor matrik saya CK240528583. Kami akan membentangkan definisi rasuah, kesan rasuah, hukuman dan undang-undang, visual dan simbol poster dan kesimpulan. Poster ini bertajuk Bersatu Banteras Rasuah. Tajuk ini membawa maksud bahawa usaha membanteras rasuah bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa semata-mata, tetapi memerlukan kerjasama semua lapisan masyarakat. Perkataan bersatu menunjukkan pentingnya perpaduan, kesedaran dan keberanian rakyat untuk menolak rasuah dalam apa jua bentuk. Manakala banteras rasuah pula bermaksud tindakan tegas untuk menghapuskan perbuatan rasuah yang boleh merosakkan negara, masyarakat dan masa depan generasi akan datang. Melalui poster ini, mesej utama yang ingin disampaikan ialah rasuah musuh negara dan hanya dengan sikap jujur, berintegriti serta bersatu padu, masalah rasuah dapat dicegah dan dibanteras. Seterusnya, saya serahkan kepada Syah. Definisi rasuah. Rasuah ialah perbuatan memberi, menerima atau meminta sesuatu suapan seperti wang, hadiah atau ganjaran untuk mendapatkan kepentingan peribadi dengan cara yang tidak jujur dan menyalahi undang-undang. Rasuah bukan sahaja berlaku dalam bentuk wang, akan tetapi ia juga boleh berlaku dalam bentuk hadiah, perkhidmatan, diskaun istimewa atau apa-apa kelebihan yang diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi sesuatu keputusan. Perbuatan rasuah juga boleh merosakkan integriti individu, mencemarkan imej organisasi serta memberikan kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, rasuah merupakan satu kesalahan serius yang perlu dibanteras kerana ia boleh menggugatkan keadilan, ketulusan dan kesejahteraan sebuah negara. Saya akan serahkan kepada Mirza untuk menerangkan tentang kesan rasuah. Kalau kita dengar perkataan rasuah, mungkin ada yang fikir itu isu besar melibatkan orang atasan saja. Tapi sebenarnya rasuah boleh berlaku di mana-mana dan kesannya sangat besar kepada negara dan masyarakat. Pertama sekali, di poster ini kami menekankan rasuah boleh merosakkan kepercayaan masyarakat. Bila orang yang ada kuasa guna kedudukan mereka untuk kepentingan diri sendiri, rakyat akan hilang kepercayaan. Contohnya, kalau seseorang dapat jawatan sebab ada orang dalam atau bagi duit bawah meja, bukan sebab kelayakan, orang lain akan rasa sistem tu tak adil. Lama kelamaan, rakyat jadi kecewa dan tak percaya lagi kepada kepimpinan negara. Selain daripada itu, di poster ini juga kami menekankan kesannya adalah menindas golongan lemah. Golongan miskin adalah yang paling terkesan. Bayangkan kalau bantuan yang sepatutnya diberikan kepada keluarga susah diseleweng. Mereka yang betul-betul memerlukan bantuan akhirnya tidak dapat apa-apa. Ini menyebabkan jurang antara kaya dan miskin semakin besar. Seterusnya, melambatkan pembangunan negara. Bila projek diberikan kepada pihak yang tak layak sebab rasuah,
hasilnya mestilah tidak berkualiti. Contohnya, jalan raya akan cepat rosak atau bangunan yang tidak selamat. Wang rakyat dibazirkan dan negara jadi rugi. Dan akhir sekali, kesan yang kami tekankan kepada rasuah di poster kami ini adalah rasuah boleh menjejaskan imej Malaysia di mata dunia. Kalau negara sering dikaitkan dengan skandal rasuah, pelabur luar akan hilang keyakinan. Ini boleh menjejaskan ekonomi dan peluang pekerjaan. Rasuah bukan perkara kecil. Ia memberi kesan kepada semua orang. Sebab itu, kita perlu bersatu banteras rasuah dan mulakan dengan diri sendiri. Amalkan kejujuran, amanah dan berani menolak rasuah dalam apa jua bentuk. Seterusnya saya akan serahkan kepada Syafiqah. Selain memberi kesedaran tentang rasuah, poster ini juga menekankan aspek undang-undang di mana individu yang terlibat dengan kesalahan rasuah boleh dikenakan hukuman berat sebagai langkah pencegahan. Berdasarkan undang-undang, pesalah rasuah boleh dikenakan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan. Contohnya dia bagi rasuah tu 1,000, tapi nanti dia kena denda tu dia kena 5 kali ganda lah, maksudnya 5,000 ataupun paling minimum 10,000. Selain daripada itu, hukuman penjara iaitu paling maksimum 20 tahun. Ataupun hukuman penjara tu berdasarkan kesalahan yang dia buat. Hukuman ni dilakukan untuk menunjukkan bahawa kerajaan memandang serius terhadap jenayah rasuah dan berusaha untuk memastikan keadilan serta ketulusan dalam sistem pentadbiran negara. Lepas tu, kalau kita nak laporkan rasuah tu, kita boleh hubungi talian tu 1800886000. Seterusnya saya serahkan kepada Una. Seterusnya saya akan membincangkan visual dan simbol yang terdapat pada poster. Pertama sekali, visual latar belakang yang berwarna merah menunjukkan bahawa rasuah ini sesuatu yang bahaya dan kita perlu mengambil serius tentang rasuah. Kedua ialah visual gambar tikus. Tikus menunjukkan, melambangkan pelaku rasuah itu sendiri. Simbol pada tikus ialah kerana tikus dikategorikan sebagai haiwan yang suka mencuri makanan secara sembunyi. Rasuah juga berlaku secara senyap dan merosakkan dari dalam. Seterusnya, tanda soal yang terdapat pada muka tikus ni. Di situ kita dapat melihat bahawa identiti pelaku rasuah tidak dapat dikenal pasti. Contohnya macam kita tak tahu siapa je boleh ambil rasuah dan membagi rasuah. Seterusnya, pakaian suit ni melambangkan kuasa atau jawatan yang berpengaruh dalam rasuah tu. Contohnya, orang yang ada kuasa, orang yang kaya ataupun yang ada kuasa, yang ada duit, dia orang boleh bagi rasuah kepada orang yang tak mampu macam tu. Okay. Seterusnya adalah pita amaran. Pita amaran ni menunjukkan bahawa rasuah ni sesuatu yang sangat bahaya dan tidak boleh diamalkan dalam masyarakat. Seterusnya, simbol wang dan dokumen yang ada pada tangan ni menunjukkan bahawa rasuah adalah sesuatu yang boleh diterima dalam bentuk duit ataupun sogokan dari pihak yang berpengaruh lah. Okay. Seterusnya, dacing ni menunjukkan, kalau kita lihat dacing ni kan satu atas satu bawah, dia menunjukkan ketidakadilan dalam, kalau orang yang ambil rasuah tu dia tidak adil.
Maksudnya contohnya kalau contoh dalam mahkamah, orang tu boleh menang kes, jadinya dia orang bayar peguam dia tu, jadinya dia tak menang kes tu sebab orang lain tu dah bayar peguam tu. Lepas tu kaitan dengan sikit-sikit ni pun ada maksud dia kalau kita ambil rasuah tu boleh merosakkan masyarakat. Jadinya dia sikit-sikit lama-lama kan makin banyak kalau orang amalkan rasuah ni. Jadi tu ni maksud dia. Kalau sikit-sikit lama-lama banyak. Seterusnya kesimpulan saya akan serahkan kepada Intan. Kesimpulannya, rasuah adalah satu jenayah yang serius yang boleh membawa kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Perbuatan rasuah boleh merosakkan integriti seseorang dan menjejaskan kepercayaan rakyat serta boleh melambatkan pembangunan negara. Hukuman yang dibuat untuk perbuatan rasuah tidaklah boleh dipandang rendah kerana hukuman itu hukuman yang berat. Oleh itu, kita semua perlu memupuk sikap amanah, kejujuran dan bertanggungjawab serta bersama-sama membanteras rasuah demi masa depan negara. Itu sahaja perkataan kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.